Acik namanya siapa? Norini. Norini. Yang acik laki pula? Abdullah. Abdullah. Acik, nak tanya acik ni. Banyak-banyak sofa yang saya tunjukkan dekat acik. Kenapa acik minat dengan sofa P30 Bosijan? Sebabnya macam cita rasa macam sedap duduknya. Sedap? Selesa acik? Ya. Acik duduk satu-satu, rasa tak bezanya acik? Beza. Beza, Alhamdulillah. So tadi acik dah sampai kat Gudang Bosijan. Saya dengan Binjai layan acik. Macam mana layanan kita orang acik? Ada yang kurang ke? Terbaik, Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. Syukur Alhamdulillah. So, acik kali pertama turun kat Gudang Bosijan kan? Apa perasaan acik bila kali pertama turun dekat Gudang Bosijan? Pertama kali Alhamdulillah lah, macam mimpi rasa sampai ke sini kan. Alhamdulillah. Biasa tengok kat TikTok je kan. Biasa nampak kita kat TikTok je acik. Ya, tu dah kat sini kan. Syukur Alhamdulillah lah kan, pertama kali sampai tu. Syukur. Jadi acik dah lama tengok kita punya live. Dari lama. tahun berapa tu acik? Tak ingat lah 2000 berapa 2022 ke. Lama. Tengok. Ya. So hari ni baru acik free dapat jumpa saya kat sini dengan Binjai acik. So handsome acik? Bosijan tak sebut. Bosijan ni handsome tak acik? Handsome. So acik, sebelum acik balik ni, boleh tak saya minta nasihat daripada acik tentang kehidupan ke, kewangan ke? Ada tak acik? Pertama kalinya kan, kita ni masih rasa macam bersyukur dengan kedua ibu bapa kita, termasuk dengan Allah tu memanglah dah kan. Tapi pertama kali dengan kedua ibu bapa kita. Kedua ibu bapa kita. Ada ibu bapa jangan abaikan. Sebab doa ibu bapa tu adalah senjata untuk kita untuk menuju kebahagiaan. InsyaAllah. InsyaAllah. Acik ada nasihat untuk saya ke? Tak ada. Okey. Acik dah sampai kat Gudang Bosijan ni. Acik rasa ada tak idea untuk penambahbaikan dekat gudang ni? Ada yang kurang tak acik? Tak tahulah nak cakap macam tu. Setiap idea membina kami acik. Tempat mungkin terlalu banyak barangnya. Itu memang banyaklah. Banyak pilihan yang rasa kita suka nak pilih yang mana satu. Sebenarnya makin lah banyak tengok makin rambang mata. Makin rambang. Itulah. Rambang mata acik. Ya, rambang mata. Tu yang kita orang tolong acik, pilihkan acik. Binjai tolong angkatkan acik. Ya, tu. Walaupun tak sado acik. Ya, tapi terima kasih banyak-banyak lah kan. Sadu. Soalan ni je. Satu soalan. Soalan yang penting. Acik banyak-banyak